Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, saya nak mengajak tuan-tuan perempuan bagaimana kita nak menguruskan emosi kita apabila berhadapan dengan tekanan, apabila berhadapan dengan pelbagai isu. Dan ini antara teknik 478. Apa itu 478? Tuan-tuan perempuan, bila mana kita berhadapan dengan pelbagai ujian, sama ada berbentuk anxiety, kita bimbang. Bahagian kita berhadapan dengan insomnia, tak ada nak tidur malam. Jadi apa kita perlu buat adalah, pertama sekali, tekniknya adalah kita bertenang. Bertenang dulu. Tuan perempuan, sebutlah Allah, Alhamdulillah. Bermaksud dan lidah kita akan naik Allah, Allah. Ini adalah dia punya titik kepada point kita, Allah. Okey. Yang pertama sekali, 478 cara kita teknik pernafasan yang betul. Yang pertama sekali, ikut saya, kita meletakkan 4 saat kita menarik nafas. Ini dah 5 dah, tapi kita tahan. Kita hembus 8. Macam mana? Sekali lagi, bila kita, kalau 4 saat adalah kita menarik nafas, lidah kita di atas, kita tahan 7 saat, kita hembus. Kita buat lagi, ulang lagi. Kita sebut Allah. Ini antara teknik 478 breath. Kita bernafas dengan tenang. Bila tuan-tuan perempuan berhadapan dengan anxiety, dengan bimbang, dengan keadaan yang kita berselaru dan sebagainya, kita memberi satu fokus, iaitu kaedah ataupun teknik pernafasan yang betul. Jadi, stay tune bersama DMZ, Dr. Muhammad Zaimul Zahir, dalam kita mensejahterakan emosi dari aspek psikologikal kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune. I am see you. Sekian. Alhamdulillah.